So bila kita sebut magic mushroom tadi, adakah dia adalah satu bentuk dadah sintetik yang baru dalam market ni? Dan soalan yang kedua pula ni, ada selain mushroom ni, ada dadah sintetik lain tak? Yang macam mungkin flavor lain ke? Sebab kita risau generasi muda sekarang ni, sebab ramai yang hisap vape ni adalah golongan-golongan pelajar, student. Baik, kepada makcik-makcik ataupun akak-akak yang ada anak, ini simptom-simptom ataupun petanda yang anak akak dah berkawan dengan magic mushroom, sejenis dadah yang berat sebenarnya. Okey, susah nak celik mata, muka mendap tu macam ni, muka mendap, kuat termenung, kuat makan, dan kalau boleh tengok muka dia tu macam zombie, macam tak ada emosi dan tak ada perasaan. Itu adalah kesan daripada magic mushroom. So magic mushroom ni, pada pengetahuan saya lah, kandungan dia bukan magic mushroom macam Dr. Wan cakap. Kandungan dia adalah liquid ketamine. Dan ketamine ni satu jenis dadah yang heavy. It's a heavy drug dan dia datang dengan withdrawal symptom sendiri. Mengikut pengalaman saya berkawan dengan ramai orang, nak tinggalkan ketamine ni ataupun synthetic drug ni sangatlah susah. Dia akan datang dengan withdrawal symptom, berpeluh, debaran, meracau dan sebagainya.